merewang high club. Baddie merewang. We are baddie. Oh. Kenapa nangis? Terima kasih Maklong. Masuk baru. Aduh. Boleh? Buruk. Tapi baju basah. Baju dewa unik lu. Kerja elok. Awak kenapa tak kerja? Diperkosa bergili-gili 4 lelaki bertopeng. Tapi bila tengok hashtag dia, kakak tu belanja. Ya Allah. Nak pergi berapa minit Datin, takut lagi. Tiba mama minit dia pun live juga. Muntah. Nampak dekat gazebo. Cepat tutup banget. Hi guys, Assalamualaikum. It's your girl M. So today I buat vlog. Ada siapa kat sebelah ni? Macam lalat ni. Lalat pula dah. Macam mosquito ni. Mosquito dah masa nyamuk weh. Guys, it's that time where akan ada mereka berdua ni di my vlog. Kenapa? Ya. Maksudnya raya Lebaran. Raya dan calling. Raya dah nak dekat. So mestilah ada muka mereka. Hari ni hari Isnin 16 Mac. So raya Jumaat ni kita orang nak beli barang-barang preparation untuk raya, dari segi alatan dapur, baju-baju budak-budak ni. So hari ni akan jadi a long day. Sekarang pukul 12.42. Plannya nak kena pukul 11. Lambat ya juga. Kita orang memang sentiasa macam tu. So the first destination kita orang akan nak pergi beli alat dapur dulu. Okay, let's go. So ini kita orang jumpa Kuali Cak Buaya. Dan buat dodol. Panjang sangat Okay, cari yang bodoh lah. Tak boleh. Carilah yang tu. Banyak barang kat sini. Yang ni. Okay, ni okay. Ni better. Ambil ada kayu apa? Ya doh, nak kayu. Yang ni nanti panas tu kalau ni. So guys, kita orang nak beli peralatan dapur sebab kita orang berdua ditugaskan untuk masak ayam rendang. Sebab last time kita orang pakai yang sudik kecil tu tak best. Aku nak ambil je yang ni. Yang ni je. Tapi sekejap, cuba tanya. Tanya dulu, nak tengok. Tapi ni okey kot. Sekejap kita nak demo Rasanya boleh. Wow. Berat. Inilah. Bahaya tau. Nak Itulah nak tengok. Aku dah termasuk sesumber. Satu ke dua? Ha? Hello, excuse me. Ada rancangan kat situ. Ya Allah. Banyak barang kat sini. Tengok ni. Dia ada peralatan-peralatan. Ni contohnya barang yang memang belong tu dapur. dah ada. Mama ada perlukan lagi tak untuk nenek ke apa ke? Kuah laksa. Laksa. Laksa pakai periuk kan? Periuk lah. Jom. So dia ada 2 tingkat guys. Best lah bila dah jadi macam wanita berkejaya ni. Oh Allah, nak beli penapis besar. Tingkat atas ada lagi. Menarik, tertarik. Dekat area rumah kita orang je rupanya guys. Sangat dekat. Wow. Mana periuk? Banyaknya. Mana? Oh yes. Tipau. Banyak orang seronoknya. Ikut ke tadi? Okey. Kurang dekat. Banyaknya weh, seronok lah. Nak apa 50 sen? Mak ke? Kan nenek masak lagi besar. Tak tahu dulu nenek masak berapa banyak. Hal tu banyak tu. Nasi dapur nenek masak dalam mana? Crocodile brand. Macam besar. Kita dah tengah tengok saiz, tengah fikir. So I nak. Ya. Bayar ni sana. Kat mana ni? Nak letak barang-barang. Ya. Ada suka aluminium sebab malas lah bawa je lah ni. Macam ambil je lah. Merewang sangat. Sikit je dah ambil yang atas. Tak payah ambil ni sini. Saiz apa? Yang korang nak? Boleh tak semua dia? Macam malu lah kalau kita nak masuk baju. Tahu pun. Kita nak pilih barang-barang merewang. Ayuh. Biru tanah macam merah. Macam bapak biru tu.
Ya, ya. Ketat lah. Aku sudah lupa. Ada titik. Lalas dah pukul 1 dah. Dah Lalas pergi ke sana dah 2 jam. Ya mana? Tu belum sampai 2 jam. Kita orang ada lagi barang-barang yang macam tak ada. Tadi tu bekas pacing tu macam terlalu merewang. So kita orang nak mencari Dia tempat nak lain. merewang. Memang merewang, tapi kita nak merewang high class. Faham tak? Klasi ni. Classy merewang, macam like baddie merewang. We are baddie. So sekarang kita dah beli dah barang-barang untuk kita merewang di kampung. Oh, bagi tahu apa benda. Oh, okey, faham. Ya. Huh? Oh, okey. So kita kena flip seat ni ke sini dulu sebab banyak gila barang. Okay, done, settle. Dah folded dah dekat belakang tu. So next destination kita orang akan pergi ke Bangi Central untuk beli tudung nenek, samping Danish. Dah pukul 1 ya. So kita tengoklah macam mana hari ni perjalanan kita. Kita dah dekat Bangi Central, nak pergi cari budak ni punya samping. Masuk Elrah jap. Memang gini ke samping? Ya, kecil. Terlalu klasi. Terlalu kuning. Nak macam. So dekat Elrah tak ada. Kita nak cari kat tempat lain pula. Kita orang nak cari samping Danish dengan baju teal blue iris. Sebab baju yang El beli teal blue tu budak tak muat pula. So ni apa ni? Miss, samping ada juga kat sini tak? Samping laki semua kat sebelah. Kat sana, terima kasih. Mana ni? Okay, kita kena turun bawah. So kita orang nak tengok dekat kedai Ashraf Muslim. Tengoklah ada. Dia ni badan budak tapi tinggi dewasa. Macam mana? So guys, dekat Bangi Central ni tak ada apa. Tak ada samping Danish, tak ada. Baju Irish tak ada. Okay, baju Irish last Mama Mak Long ada beli 2 baju lebih. So kalau memang tak ada langsung baju untuk dia, so kes dia, kita orang dah beli dah baju untuk dia. Saiz dia tu time kita orang beli tu, time kita orang Manusia. Ya. Apa orang kata? Membesar. Membesar dan memiliki perubahan. Ya. Masalahnya berjanji kau belum. Dan waktu kita purchase tu, dia kata berat dia 67. Itu yang macam So sekarang ni baju yang kita orang beli tu tak berapa nak muat. So kita orang kena cari yang baru. Kalau tak ada, ambil yang baju mama lah. Mama ada beli lebih sebab mama ada beli lebih 2. So sekarang kita nak pergi Muaz nak cari tudung nenek. Let's go. So kita orang nak pergi Muaz. Orang kata baju-baju dia banyak barang in one stop. So let's go. Macam jadi baju-baju raya untuk tua maupun Ini serabutnya. Harus tudung teal blue kau pun tak ada juga kan? Okey je. Apa? Sebagai geda. Okey. Mana je? Okay, tak ada apa-apa kat sini. Okay, sekarang dah pukul 2.20. ada. Tak ada. Pulang dengan tangan kosong. Sedih. Kenapa nangis? Bucik. Nak pergi cari masjid, nak solat. So, kita orang dah plan solat dekat Masjid Bangi ni. Semua besar weh Masjid Bangi ni. Siap ada kedai lagi. Jual-jual kedai kat tepi ni. So guys, sekarang ni kita orang dekat TRX nak pergi shopping baju-baju budak ni. So kita orang dah book paratai dekat My Town. So kita orang akan singgah ke TRX dulu lah. Nak habiskan masa dekat sini sebanyak yang mana. Dia. Lepas tu baru kita orang pergi ke My Town. Banyaklah bus raya kat sini. Banyaklah bus raya kat sini kan. Bus?
Okey. Okay. So first stop kita akan pergi ke JD nak beli kasut. So budak ni dah dapat pilihan hati dia, tapi dia tak tahu nak mana satu. Okay, kita tengok pilihan dia yang Buat guys. pertama. Mana? Lawa tak? Kau tengok aku punya slipper macam mana kan? Dah besar. Tak tahu. Mana satu yang rasa macam bagi dapat menarik? Hitam. Hitam. Dia suka apa? So adik dah dapat dia punya barang. Kita tolong bayarkan. Adik. So macam mana perasaan? Dia memang suka kasut tu. Suka. Okey. Terima kasih Mak Long. Okay, kasut adik dah settle. So sekarang kita nak pergi cari kasut untuk Irish, kasut raya. Okay. Oh, lupa nak tunjuk pilihan dia tadi adalah ini. Ni warna kelabu ni. Dia suka. Mana kasut? Ya, kasut baru. Okay, kita pergi H&M pula baju. Okay, next kita nak pergi ke H&M. Beli baju-baju budak ni. Okay, mission kedua kita adalah untuk mencari baju-baju Irish. I think this one okay sebab you kan. Oh, okay. Next. I don't like Leo. Itu mana-mana new bag. Kenapa Leo? Leo. I don't like Leo dia kata. Okay, kita start daripada mana? Sana. Kanan after. Afdal kanan. Tapi kalau kita masuk kiri. Yeah. Jom. Okay, you choose apa you nak nanti. Kakak akan approve ataupun tak approve. So I give you 10 minutes. 10 minutes to choose. Kalau tak, okay, sekarang 4 2 1 4 3 1 habis. Move. Cepatlah, kau memang main lah. Tengok. Dia suka sangat lah. I love high waist. High waist. Tapi dah lah macam ni. Ya, carilah saiz yang make sense sikit. Kau memang suka colour ni ke? Tak. Ha? Soalan. Tak. Carilah dark-dark sikit. Hai, baju budak ni tak jumpa lagi. Itu warna ya, kelabu. Kita kat cari-cari seluar, kita cari baju dah. Lepas tu, tak ada juga. Tak ada yang menarik. Tak ada yang menarik lah pula budak ni. So, macam mana ni? Aduh. Boleh? Kain? Okay, try dulu lepas ni. Baju. Ambil dua ni ke? Dua. Okey ke tak warna tu? Kau kata nak kena dark kan? Pakai dengan suara kelabu tu. Dia tak confident guys pakai baju cerah-cerah. Dia nak semua warna gelap-gelap. Buruk lah. Buruk. Okay. Dia cakap dia nak warna gelap tapi berwarna. Guys. Gelap berwarna. Nak? Yes. Uish, nampak putih tau. So kita nak try. Banyak-banyak try satu je. Satu je okey. Tak ni. Okay, budak ni pun dapat. Ni keluar sekarang. Nak ke? Itu semua baju adik. Itu semua baju dia. Siapa yang sis? Budak ni tak ada satu pun baju. Cik, mama pun shopping. Shopping baju masak. Okay, dah masuk waktu dah pukul 5. Kita nak pergi surau dulu untuk solat asar sebelum kita berkentut-kentut. Let's go. So sekarang kita berada di dalam Uniqlo. So kita dah dapat baju rewang kita orang. Baju rewang kita orang, kita akan buat juga baju sama. Baju rewang Uniqlo. Nanti kan baju rewang kita orang. Tak ada, ni semua dah ada. Baju tidur ni semua dah ada. So dia nak warna gelap macam tu. Enjoy your shopping at Uniqlo with CSTRX. M. Ni M. Untuk banyak baju merewang. Yang tadi ke ni? Ni buruk Ni terlalu tak ada design Terlalu merewang. Okey. Kita kena merewang bersikap. Okey. Agak susah ya nak cari budak ni punya baju. Memang setiap tahun kan. Memang rasa macam Sekali cari baju memang susah. rasa pening kepala. Tapi nyata ni gratis kan. Ada juga campur. Hai, pening. Dia apa lagi
Setelah dah explore tak ada ketiga-tiga tingkat. So sekarang kita orang maybe nak pergi ke Padini. Okay, alright, let's go. So it's time to pay. Banyak gila barang diorang beli dekat Uniqlo ni. So Alhamdulillah. Tapi kita orang masih nak pergi ke next store, which is kita orang nak pergi ke Padini. which is 20 ringgit off Ni your diorang tengah bayar. Please feel free to approach any staff including Banyak weh. Banyak. Cantik tak baju batik saya beli kat Mitek. Saya beli nama brand ni Bilal. Dia nampak lawa je. Cantik. Saya beli. Macam matchet kan. Yeah. Lepas elok. Kerja elok. Awak kenapa tak kerja? Scary gila. Huh? Nenek 90 tahun diperkosa bergili-gili 4 lelaki bertopeng. 90 tahun weh. Unang tu. Apa yang nafsu? Tengok ada gigi je. Tapi bila tengok hashtag dia baru aku tahu. From India. Tadi ni, dekat level ni. Macam babi tu ni. So sekarang kita berada di dalam Padini nak beli baju Irish. Ha? Sedap. So kita dekat kedai HMNS ni. Orang kata dia perfume dia sedap. Okay, kita nak bayar. Apa? Kakak aku belanja perfume. So sekarang kita nak pergi Crocs level 2. Tahu je kerja dia ni, nak perfume lah apalah. So kita nak cari Crocs. Dia tak habis pakai slipper yang biasa tu. So sekarang kita nak racun dia pakai Crocs. Alright, kita dah sampai dah Crocs. Pilih ni. Kau nak jenis macam ni kan? Kau nak hitam ni. Lawa? Warna biru coklat. Lawa? Yeah. Ni ya. Dia ni, dia tak nak warna hitam, dia tak nak warna biru. Lepas tu dia tak tahulah dia nak apa. So yang Yen nak tu tak ada dekat sini, dia ada dekat Sawai Piramid. Esok kita orang nak gerak dah ni. Macam mana? Tak urgent pun kan? Bukan nak pakai untuk raya kan? Dah ada dah capal. Sekarang Irish nak kasut, kita nak pergi Food Locker. Kita orang ada sekarang pukul 6.20. Kita orang ada setengah jam tau nak kena pergi ke. Oh by the way, kita orang tukar plan. Kita orang tak jadi nak buka puasa kat My Town. Kita orang buka puasa dekat Intercontinental Hotel. So setengah jam nak ke situ. This one's that. Gila tu. Sedih kenapa? Dapat kasut pun nak nangis. So guys, sekarang ni dah pukul 6.30. Kita dah sana kan? Alah. So kita orang dah lambat sebenarnya sebab nak pergi ke Intercontinental tu 25 minit ke setengah jam. Sekarang dah 6.30. Rasa macam kita orang sampai kat sana dalam 7 lebih sebab sekarang tengah jam. Padahal 18 minit je sepatutnya. Kita orang berlari. Sakit perut. Kau pakai beli tadi dah sampai dah. Dah salah kau. Kita dah hujung ke hujung lah. Kita boleh harapkan dia ni bongok. Cepat move. So kita dah sampai dah dekat Intercontinental. Sekarang pukul 7 suku. Yes, 7 suku. So guys, macam biasa kita orang akan solat dulu. So kita orang akan ambil yang light-light je. What is this? Oh, ya ke mau punya Alia. Ya, kita orang dapat baju kat luar sebab kita orang book last minute. Tadi pukul 4 macam tu. Yang lain semua full ni je yang ada available. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Apa kos guy ni?
masuk kalau Sirap longan. Bukan sirap laci tau. Adik suka longan. Ni onde-onde. Bismillah. Dah ada ni. Ya Allah. Ya? Tak sampai. Okay guys, Maklum dengan Kak Syira pergi solat Lien dengan Danish. So tinggal kita seorang je. Nak buat ASMR. Ngai, sabar. Ni perut tau. Tapi tak tahu lagi apa kan. Apa? So good. Awak tengok saya tengok awak ya. Jadi saya tak sorang-sorang. Lain sirup longan dia sedap. Shawarma je kan. Mantap loh. Okay guys, kita orang nak siap-siap pergi IKEA. IKEA korang, IKEA. Dan sekarang dah pukul 9.17. Okay guys, kita orang dah dekat IKEA dah. Kita orang nak beli last minute sebab esok kita orang balik kampung. So kita orang nak beli last minute barang apa yang perlu tambah untuk kampung. So IKEA it is. Cepatlah. Nak bagi berapa minit ni? Tinggal lagi. Sekarang ni pukul 9.21. Kita ada lagi 40 minit untuk shopping. Last minute shopping. Hari ini Isnin, esok Selasa. Kita nak balik kampung awal. banyak baju. Baju-baju apa kan banyak dah tu. Cepat ma. Cepat ma. Berapa dah ma? Cepat ma. Berapa dah ma? Ha? Beli? Tahu tak? Tapi minyak. Itu apa? Habis minyak. Minyak. Nak lagi. Danish, kakak kau ni dah sanak. Dia tak larat dah. Dia bagi nama Danish pun tak raya Danish. Kita orang nak cari bahagian gelas lampu ke atas. Gila nak beli lampu tapi turun bawah. Ni. Gelas tu kan ada lagi kawan orang. Cawan yang tu, geliang besar tu. Yang tu yang habis. Cawan kita orang kat rumah tu pecah-pecah. Aku tak tahulah bila masuk washing. Mana yang tinggi tu? Cawan gelas yang tinggi. Pernah nampak? Tu. Oh, yang Ni ha. Asyik pecah ni lah ni. 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 lepas jatuh. Banyak pecah. Ni mah. Ke rumah sini. Mama ni. Gelas tu warna biru tu tak ada dah. Datin, takutlah Yin. Nazrin. Semat. Nak cari yang warna biru pekat dah sini dah tak ada. Warna ni je. Kau rasa macam nak termuntah lah bila jalan laju-laju baru lepas makan. Nak termuntah. Sama-sama sendat. Kat mana? Hari nak. Yeah. I want this one. Rasanya ada beli dah. Sesuai je. Warna hitam. I want this one untuk bilik air. Weh, towel pun ada baru untuk kampung. Sebab kita orang selalu tertinggal towel menyampah aku. Tepi lah. Mana ni? Mana? You like colour-colour? Oh, I like this one. Tiba mama Mia dia pun like juga. I love this one. Jom beli pun satu. Colourful. Saja-saja nak beli ni. Let's go. Jom ni buat-buat tali. Ya. Ya. Mana mama? Tu. Nampak semua tahu dia nak masuk.
Tajuk shopping barang raya last minute. Yes. Kenyang sampai akhirnya saya nak termuntah. Oh, alhamdulillah. Ni lampu raya ni. Sejemput je. Ni. Ni star. Star. Star ni. Ada star lah guys. Star bukan star ni. Ni mana star? Oh, tu ke star? So kita orang dah jumpa lampu raya. Tapi lampu raya dia inilah lampu raya. Ni lah mak. Ni ada jenis yang macam ni. Ada jenis yang star. Ada jenis yang ni. Banyak. Ya, bagus. Malapnya lampu dia. Tak nampak lampu. Nampak semua gelap. Oh, El macam berminat dengan lampu ni. Tapi dia tak ada test. Test tu. Dah boleh penuh dah weh. Kau tak panas ke? Panas. But biar santuy. What is that? Kepala lampu. Dia dah tak emas. Pembelian dia. Ha? Bukan doh. Dia ke? Ada beli ni lah. Mana? Yang tu. Lagi satu tak? Ni star. Ada bala. Ni nama ni. Ni apa ni? Solar pack. Ini lampu camping. Bukan apa yang tak nak. So, kita orang nak beli ni. Get cow. Kita beli. Lampu raya dia macam ni. Kita beli banyak lampu raya. Ni lampu raya untuk satu rumah sampai jiran-jiran. Ya. Dan tak dekat gazebo, kita ada gazebo, kat depan rumah. Ya. Ni kepala yin. Kepala yin. Ni apa tu boleh merah? Ni. Hey. Okay, jom kita letak dia. Hello. Weh, ramai weh. Oh, nak beratur, bayar. Sekarang ni pukul 9.47. Beratur sampai ke sini. So, tengah beratur. Kita buka new counter. Our, plug. Sebab dapat panas sangatnya. Panas weh. Tak ada aircon tutup. Baru belum tutup lagi. Haus lah, nak air mineral. Itu air mineral Beritahu adik. Kadang-kadang lupa tau. Hilaf kami. Dia beli anak ini. Kamera Mesti rasa besi. Kat sana. Kamera Karen. haus ke. Kalau ada air urin. Air apa tu? Chiller dia rosak. So nak beli kat sini je. Please enter item number 37. Haus. Dia masak. Tadi minum air mani banyak. Dia dah ada banyak. Okay guys, sekarang ni dah pukul 10.06. Kita orang dah done shopping dekat IKEA. And yeah, that's it untuk kita orang punya shopping raya, last minute shopping raya. I think I'm gonna end the vlog here. Thank you guys for watching. So stay tune untuk preparation for raya, which is esok kita orang akan balik kampung. Tapi tak tahu lah pukul berapa. So I'm gonna end the vlog here. Thank you guys for watching this video. Hope you guys enjoy this video. Comment down below video apa lagi korang nak. Don't forget to subscribe, like and share this video. Bye bye guys.